Berapa keuntungan simpanan 50 gram selepas 10 tahun? Pada tahun 2015, harga 50 gram emas hanyalah sekitar RM7,500. Namun hari ini, Januari 2026, nilai yang sama telah meningkat kepada RM35,000. Ini bermakna dalam tempoh 10 tahun berlaku peningkatan hampir RM27,500. Bersamaan, pulangan lebih daripada 300%. Atas secara purata, pelaburan ini memberi keuntungan sekitar 30% setahun. Simpanan emas ini dibuat tanpa risiko yang besar, tanpa perlu pemantauan harian dan yang paling penting, alis inflasi. Inilah kelebihan emas fizikal. Ia bukan sahaja aset pelindung nilai, tetapi instrumen simpanan masa depan. Jadi, bagaimana cara untuk anda dapatkan gold bar 50 gram seperti ini? Kaedah pertama adalah dengan belian secara bayaran penuh. Dan kaedah kedua, anda boleh sahaja buat ansuran patuh syariah selama 10 bulan dengan anggaran bayaran bulanan sekitar RM3,500 sahaja setiap bulan. Selepas habis bayar, gold bar 50 gram seperti ini jadi milik anda. Bagi anda yang bersedia nak mulakan simpanan bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bawah untuk saya bantu daftar dan bimbing anda sebaiknya.